Okey semua, ini adalah markah peperiksaan awak dan saya nak ucapkan tahniah kepada Izian dan Zandra kerana diorang dapat markah paling tinggi dalam kelas. Okey, awak boleh tengok markah awak sekarang, okey? Yeay, markah aku tinggi. Markah kau berapa, Zandra? 67 je. Wah, hebatnya. Markah kau berapa pula, Izian? Markah aku 93. Oh, okeylah tu. Janji kau dah berusaha. Zarid, markah kau berapa? Oh, markah aku 58. Markah kau berapa? Markah aku 55. Lagi sikit daripada kau. Okey semua orang boleh kemas beg. Kita dah nak balik dah. Okey. Kemas beg awak. Kemas. Aduh, susah betul lesson tadi. Confirm aku gagal. Habislah. Aduh, macam mana nak beritahu mak ayah ni? Menyesal tak belajar awal-awal. Aduh, susah betul je tadi. Confirm aku gagal ni. Samalah, aku pun banyak tak sempat jawab. Kalau gagal, mak ayah mesti marah. Aha, aku ada cara. Senang je. Kita kumpul duit, kasih hadiah kat cikgu. Habis cerita, mak kau boleh naik. Apa? Masukkan rasuah? Saif, kau sedar tak tu salah besar? Rasuah tu bukan saja salah undang-undang, tapi dosa. Apa rasuah? Rasuah dosa. Berarti seksa. Betul kan, Kak? Betul, Suri. Kalau kita dengan rasuah kecil macam ni, lama-lama nanti, bila besar, kita akan terbiasa sebut sana, sebut sini. Akibatnya boleh masuk penjara tau. Kau ni Zandra, penjara pula. Takkanlah bagi hadiah macam tu pun boleh masuk penjara. Kita ni budak sekolah lagi tau. Itulah Zandra, serius sangatlah. Semua orang buat. Lagipun, kalau cikgu terima apa salahnya? Macam bagi hadiah hari guru, itu boleh pula. Tapi betul juga. Kalau gagal, mak ayah marah. Aku takut kecewakan mereka. Tengok markah awak ni 55% ni. Macam mana awak nak belajar ni? Tak malu ke korang? Betul ni? Pergi belajar betul-betul. Zarid, dengar sini. Kejayaan yang datang dengan tipu daya takkan kekal. Kalau kita gagal hari ni, kita boleh usaha lagi. Tapi kalau kita pilih rasuah, kita hilang maruah. Kita murid sekolah rendah pun tahu rasuah itu racun masyarakat. Kalau orang yang ambil rasuah itu sebenarnya sedang merosakkan masa depan sendiri. Benda ni Said. Markah awak ni rendah tahu tak? Saya tak suka. Benda ni. Tapi, aku cuma nak senangkan diri. Aku takut sangat nak hadapi kegagalan. Saif, kegagalan itu guru terbaik. Kita masih ada peluang belajar. Ada cikgu, ada kawan-kawan yang boleh tolong. Jangan biar ketakutan menghalang kita salah pilih jalan. Kalau kita gagal, tak apa. Kita boleh cuba lagi. Kan kakak? Gagal pun boleh ajar kita menjadi lebih pandai. Betul. Mulai hari ini, kita belajar sama-sama. Kalau susah, kita bantu. Tak payah fikir jalan singkat. Kita janji dari sekarang, tak kira apapun cabaran, kita semua akan lawan rasuah. Terima kasih kawan-kawan. Aku sedar jalan yang mudah bukanlah jalan yang betul. Aku janji takkan ulang cakap pasal rasuah lagi. Ingat, rasuah bukan di luar saja. Di sekolah pun boleh berlaku tau. Bagus. Ingat, kejayaan sebenar datang daripada usaha, doa dan kejujuran. Bagus. Semua ikut aku cakap. Kami generasi madani. Kami generasi berani. Katakan tidak kepada rasuah. Katakan tidak kepada rasuah. Alah kak, lapar lah. Okey. Jom kita makan. Jom!